Ada kren besar ke Skylift. Ke Skylift takkan besar kan? Nampak dia punya main room. Bukan orang cek jalan, ingat kan? Kren besar ke Skylift. Oh, dia mak goyang dah pula. Kalau tidak ambil alih keluar ibu. Ada kren besar ke Skylift. Ke Skylift takkan besar kan? Nampak dia punya main room. Bukan orang cek jalan, ingat kan? Kren besar ke Skylift. Oh, dia mak goyang dah pula. Kalau tidak ambil alih keluar ibu. Oh, dan pagar jalan tu. Masih sama, tak berubah. Cuma ni sikit lah. Oh, sini je ubah. Faham sini je ubah. Ada ibu apa cerocot batu sengai itu. Wow, astagfirullah. Tak perasan. Rendah. Tak topan sangat ni pun. Turut ke malam ni dah standby satu. Dalam 2 jam. Jom tengok. Ini okey, sudah balik okey. Macam kurang ambil. Macam nak turut dia malam ni. Oh, SMS baru. Pasti hilang macam ada turut dia malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tak sesat lagi. Tu kamu kat kamar biru tu. Ya. Boleh macam tu. Jalan baru masuk tol. Okay, jauh dik jalan. Kita masuk simpang sial sikit. Nak masuk patah balik. Kita masuk roundabout. Ya. Jadi simpang sial sikit. Itu hari malam dah sesat. Masuk sana. Bawah patah sini. Tak buka lagi, tak lebih nak buka. Jadi simpang sial sikit. Ya. Dan dah lepas. Kita pusing dekat tol guys. Jalan ni agak simpang sial sikit. Dan kita boleh cuci mata pemandangan tol malam. Kereta banyak. Besok orang start kerja kan.
Allah Akbar. Residen kat atas tu ni. Kat kelas. Oh, jam gila. Jam gila atas. Takkan LPG punya angkara kot. Tak. Dah turak separuh malam ni. Lori kereta api baru balik. Tak dapat nak rekod. Dah cantik dah. Cantik bagus, cantik. Cuma kat sini ada keliru sikit. Lori berapa kali sesat masuk dalam air. Awal dia booking, banyak batu dia ambil. Oh, terus semua. Alah, dia terus tu lah. Alhamdulillah. Dah buka lah. Tapi separuh lagi gitu. Sebelah lagi gitu. Kenapa dia buat macam ni? Ha. Dah curah. Tapi ini tu separuh lagi. Buatlah pula. Tak. Minta lawak ni curah betul-betul. Tapi tempat tadi tu curah sikit je. Sikit curah lah kena tak lawak lah. Betul cakap tak lawak. Bawah ni tak dicurah ni.